weh pakai baju apa lah. Lain je lah. Cepat nak sih. Sikit okey je. Ni macam common sangat lah. Baik pakai ni yang lawa. Lain daripada lain sikit. Mesti orang pandangnya. Rahim Karimun Azim. Mekah lah. Lawa weh. Nak lagi? Ni cik. Salah dapat jodoh aku. Banyak. Kau ni semak lah. Ya Allah. Weh, kau tak dengar ke asal-asal tu? Apa yang korang buat ni? Main gitar, main phone, tak faedah langsung lah. Daripada korang buat kerja macam ni, baik korang berzikir, baca Quran ke, buatlah something yang faedah sikit. Bulan ni kan bulan Ramadan, banyak keberkatan yang kita dapat nanti. Kampunan pun boleh. Awal lagi kan? Memanglah awal lagi, tapi tak salah kan kalau kita pergi masjid awal-awal, sekurang-kurangnya kita boleh baca Al-Quran. Itulah. Betul tu. Dah, jomlah, jangan bazir masa. Jom, Jom. kita pergi solat jemaah. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illa Lah, baru pukul 2. Penatnya bos ni. Sementara nak tunggu buka ni, bolehlah tidur dulu sekejap. Penat, Ya Allah, kau tidur lagi, Man. Berdasar ke belum ni? Berdasar ke belum? Dah 7 ke tak? Berdasar ke belum? Bagus kan? Man. Sekejap bangun, Man. Dah pukul 7, Man. Bangun, Man. Kau biasa sekarang. Ya Allah, ni, Man. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Assalamualaikum. Cik. Assalamualaikum. Salam. Ayah, ada orang datang. Siapa tu? Adik. Ni apa ni? Ada apa ni? Ni orang baru balik dari Bazar Ramadan ni. So, rezeki lebih. Agak sikit ni. Boleh buka buku puasa nanti? Oh, iya ke? Susah-susah ni. Tak apa ke? Rezeki lebih. Bulan Ramadan ni. Assalamualaikum. Kau baik. Hati-hati balik dah. Ni dalam bulan ni. Nanti korang pegang ni bawa masuk dalam. Jom kita masuk. Hari dah nak hujan ni. Baik kan dia orang tu, Bang? Itulah. Kita doakanlah diorang supaya murah rezeki diorang. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan Rasulullah memberi nasihat dan dia wasiat kepada sahabat yang bagaimana untuk membiarkan kawan tersebut. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Woi, berjalan tak tengok depan ke apa? Kau yang hal aku berjalan tak tengok orang. Kau ni asal dua gelabah macam apa? Ha? Aku dekat ni untuk apa? Aku nak buka puasa lah. Awal lagi, pukul 4. Aduh, kau ni aku nak cepat lah. Budak ni tak betul tak tidak ni. Dah ni cili kat gigi dia ni. Yang orang tempah kat kedai kita tu kan. Nombor 2 Jalan Ampang. Betul lah ni? Encik Ridwan. Betul. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Encik Ridwan kan? Ya saya. Maaf Encik. Kalau ikut kat sini, Cik ada buat tempahan untuk hias rumah. Betul tu. Okey, kita orang datang ni untuk hias rumah Cik. Silakan masuk. Okey, terima kasih. Okey, silakan masuk. Mana Encik nak tukar? Okey, saya nak tukar sofa yang ni. Yang tu. So, meja ni pun boleh lah tukar. Kejap Cik. Ni kalau ikut kat sini, ni buat tukar tahun lepas. Tak apa, nak raya kan kita tukar je semua. Okey, kita orang start kemasan ni. Boleh lah start kemas dulu, saya nak pergi belakang sekejap. Ambil lah. Dah pukul berapa dah ni? Diorang datang tak kata kita masuk. Panggil orang bos. Nazim, Afiq. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kirikan kasih di angin lalu. Ni kenapa ni? Bos, Lagu best bos. sorry lah bos, kita orang terlayan sangat dengan lagu tu bos. Pergi angkat barang sekarang. Okay bos, sorry lah bos, kita orang tak boleh angkat kau. Sorry kaya ni. Tak tahu nak tukar. Biasalah orang kaya ni, nak menunjuk dia ada duit. Macam ni, beli barang mahal-mahal, bazir je semua ni. Yalah. Okay, kita letak Dah siap lah. Aduh, banyak betul beli barang. Ni bazirnya. Betul tu ni. Lawa juga aku si kalau ada kat rumah aku. Mesti orang suka. Pasal suka je. Aku tak keluar rumah kau tahu tak? Aku duduk Pasal kan. lah. Rohi. Malam ni pergi terawih nak pakai baju apa lah. Korang buat apa ni? Kita nak pergi solat asar ni. Jangan tak. Oh ya Allah. Ini Dah ni. Cili kat gigi dia ni. asal kau gelak. Sorry. Oi, kau jalan tak tengok depan ke apa weh? Kau yang halang aku.